kepada negeri Sarawak ini. Di batang air ni cuba kita tengok. Selama 28 tahun saya tanya kepada tuan-tuan, ada atau tidak jalan raya yang baik di sini? Ada atau tidak? Tidak. Ada atau tidak hospital di sini? Tidak. Ada atau tidak bank di sini? Tidak. Ada atau tidak rumah yang baik untuk rakyat di sini? Tidak ada. Ada atau tidak kemajuan sekolah, pendidikan, elektrik, air yang baik di sini? Tidak ada. Saya lalu di sini tadi gelap, tak ada langsung tiang elektrik, tiang api. Nazif beritahu saya di sini ada dam, ada empangan hidro, betul? Kalau ada empangan hidro di sini, sepatutnya lubuk hantu ini akan jadi lubuk terang, lampu semua daripada mula-mula masuk sampai ke dalam. Tapi ini dia jadi lubuk hantu betul-betul gelap. Lubuk gelap. Sebab tu kita tak boleh fikir. Sebagai seorang manusia, Tuhan bagi kita akal untuk fikir. Mari kita fikir selama 28 tahun ini, saudara, apa yang Barisan Nasional buat setelah menang di kawasan ini. Sebab itu pada saya nak suruh kawan-kawan saya yang masih lagi muda ini. Saya baru lagi muda, baru 32 tahun, 33 tahun. Isteri baru seorang, anak baru 2, semua kecil-kecil lagi. Jadi kawan-kawan saya yang muda-muda di sini, mari kita fikirkan sejenak. Sudah cukup kita ditipu oleh Barisan Nasional. Dan saya tahu kali ini, di Sarawak kali ini saya nak beritahu, sumber maklumat kita daripada pasukan polis, mereka takut dengan kemarahan keadilan di negeri Sarawak. Sebab itu setelah Pilihan Raya Kecil Kuala Terengganu, ramai pasukan polis dah ditempatkan di Sarawak. Sebab mereka kata keadaan Barisan Nasional di Sarawak ini goyang. Dan mereka takut kalau Taib Mahmud mati dulu, lagi goyang, lagi takut. Sebab itu mereka buat kerja daripada awal. Mereka hantar pasukan polis untuk takutkan rakyat. Saya nak beritahu kepada kawan-kawan saya di Rumah Panjang ini, jangan kali ini kita takut dengan polis baik, dengan Barisan Nasional baik, dengan sesiapa pun yang ugut kita. Kita mesti bangkit dan lawan Barisan Nasional habis-habisan.